Uish, semat benda tu. Ha? Ini beg bang. Beg apa? Beg ini kita buka dulu. So yang Ui, ni lain adalah macam beg bentuk dia. action camera bang. Semat. Semat kan? Andy semua boleh letak. Yang ni kalau kata ada ND 16328 boleh letak dekat area sini. Lepas tu dekat area sini boleh letak bateri. Okey, sini boleh letak mounting. Letaklah, cucuklah mounting kat sini. Yang ni dia punya main lah untuk letak kamera. So yang ni aku pakai housing daripada Telesin juga. So muat dia masuk kat sini. Dia tak ada terlebih-lebih lah ni. Tak ada, dia memang rak-rak je bang. So yang ni dia ada jaring kau punya kompartmen. So ini boleh lah simpan pen drive ke, memory card ke, dia boleh simpan kat sini. Okey, belakang ni pula dia ada kompartmen. Dia ada kompartmen satu lagi. Uish. Boleh juga letak selit apa-apa. Faham. Kalau saya punya bang, boleh bang? Kalau abang punya? Boleh. Boleh? Boleh. Sorry bang. Sini. Yang ni sama je bang, sama. Muat je. Sama kan macam ni sama, kan? muat. Boleh Boleh masuk. Boleh muat Boleh masuk. Okay. Jadi kepada siapa yang ada action camera, tak kisahlah DJI ke, Insta360 ke, GoPro ke, boleh pakai beg ni. Beg ni jenama Telesin. Dia punya kualiti pun premium. Kalau kata terjatuh pun tak ada masalah. So kat mana dapatkan? Link aku sediakan dekat bawah. Jangan lupa like, comment, share dan follow.